Pokok dia besar, daun dia besar. Oh besar ni tengok ni. Boleh buat buku. Oh, huyo style yang dia ni bawah. Oh. Ni tengok tunjuk daun boleh ni. Ni jadi beres ha deh. Untuk video kali ni kita tengok wating ni lah deh. Ni. Ni ale-ale tu yo bagi sekali ni ni. Sejuk lagi dah mesti. Sejuk. Kemah. Kita mari tengok pokok wating ni dah. Kita lepas bau ganya telaga, tiku jatuh. Bagi tu mari sini. Tengok pokok wating ni. Buah dia lagu mana ni? Buah. Masuk. Dulu atas ni. Ni 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 domen ni. dia masuk. Ni masuk ni. Ada nampak itu sikit ha. Ni kat tiku lagi. Ada apa? Ni masuk. Ni masuk ni Dia gelak sikit yang lembut lah. Ni wating lah. Jadi apabila yo masuk je lagu ni. Ni dia tak masuk lagi ni. Tak masuk. Lupa tiku yang mari. Pokok dia rendek gini ya. Mana yang mari kita hok masuk. Pokok dia besar, daun dia besar. Alam tengok sini ni pokok wating ni. Ni buah dia deh. Ni tengok. Boleh tengok sini, inilah pokok dia wating, pas daun dia besar tengok. Besar ni tengok ni. Boleh buat buku. Mana ada tali paku. Jadi kita mari ni pertama kali lah kita tengok ni. Ni buah dia masuk dah. Ni pokok dia. Tak masuk je lagu ni. Dia makan gana ke ni? Makan gitu bang. Makan aku gulik. Makan aku gulik. Jalan kat tu. Ni jalan kat ni. Kau masuk ni. Huyo style yang dia ni bawah. Gini lah wating lah. Dia style yang dia gini lah. Jadi kita pun tak biasa makan juga ni kali-kali ni. Kita mari ni buat video lah. Betul lah. Mari janji dengan orang ni. Kita buat video lebih orang lah. Jadi pokok dia memang kata menarik juga lah. Sebab daun dia besar. Pernah makan ni boleh komen bawah dia. Rasa gana ataupun ada pokok rumah dia ke. Pokok besar lagi ke deh. Apa khasiat dia boleh komen di video lah deh. Kalau ikut kira kita ambil saat dia ni tak. Tapi yang betul-betul masuk ya gini. Yang warna dia warna gelap sikit lah. Kalau ni perbezaan dia teria sikit. Ni gelap. Ya lembut juga eh. Lembut. Ya lembek eh. Ya lembek. Terhabis ke sini. Lembek. Ya lembek deh aku ni. Jadi ni setengah lah. Dia pun lembek juga dia kira ni. Tapi boleh dah makan ni. Hak lebu ni. Tapi ni hak lebu dah. Ale-ale tu yo bagi sekali ni ni. Sejuk lagi dah mesti. Sejuk. Kemah. Kita makan ya. Tengok aku mana dah. Wasting dah. Ni kita petik pokok. Tu aja bagi ya.